Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Romli, merombak metrik 000410211560001. Saya daripada program Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Pendidikan Sekolah Rendah PTPSI Meja Bahasa Melayu. Saya merupakan intake Januari 2025 di Pusat Pembelajaran di OUM Alustar. Dalam subjek OUNH 1603 iaitu kemahiran belajar abad ke-21, kami ditugaskan untuk membuat video presentation hasil daripada tugasan untuk bahagian 1 untuk dibentangkan dalam video ini. Mari pula kita tengok kepada pengenalan untuk kemahiran abad ke-21. Apa itu kemahiran abad ke-21? Kemahiran belajar abad ke-21 ialah merangkumi kemahiran, keupayaan dan kualiti untuk berjaya. Ia juga berkait rapat dengan kemahiran berfikir aras tinggi dan juga keupayaan untuk belajar secara kreatif, berkomunikasi dan bekerja dalam persekitaran yang pelbagai. Baiklah, mari pula kita tengok kepada peranan serta tanggungjawab dalam belajar dalam konteks pendidikan digital. Peranan yang pertama adalah menggunakan teknologi dengan bijak. Pelajar boleh menggunakan teknologi seperti tablet, komputer dan telefon bimbit untuk mencari bahan pembelajaran. Dan pelajar tidak perlulah menggunakan teknologi ini ke arah yang sesuatu yang tidak berfaedah seperti bermain game dan menonton filem yang melalaikan. Peranan yang kedua pula ialah meningkatkan kemahiran literasi digital. Peranannya ialah pelajar mesti mempunyai kemahiran literasi digital, termasuklah memahami cara mencari maklumat dengan cara yang betul, menggunakan perisian yang diperlukan dan berinteraksi dengan sumber pembelajaran dalam talian. Contohnya seperti boleh berinteraksi dengan menggunakan email, WhatsApp, Telegram dan forum pembelajaran. Peranan ketiga ialah menjaga etika dan tingkah laku digital. Peranannya ialah setiap yang bergelar pelajar mesti bertindak dengan bertanggungjawab dan beretika dalam persekitaran digital. Ini termasuklah menghormati privasi orang lain dan mengelak daripada terlibat dalam aktiviti yang boleh menjejaskan reputasi peribadi dan orang lain, seperti buli cyber. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar mesti sentiasa bertindak dengan betul apabila berkomunikasi dalam talian, menghormati pendapat orang lain dan menggunakan media sosial dan platform digital dengan cara yang betul. Bagi ciri kepada pembelajaran digital, ciri yang pertama ialah akses kepada pelbagai dan sumber pelajaran yang terbuka. Persekitaran pembelajaran digital yang berkesan membolehkan pelajar mengakses berbagai sumber pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ini termasuk sumber seperti forum perbincangan, bahan pembelajaran teks dan video. Antara lain, ia boleh juga digunakan untuk meningkatkan pengetahuan pelajar. Baiklah, ciri yang kedua pula ialah pelibatan dan pembelajaran aktif. Apa itu pelibatan dan pembelajaran aktif? Pelibatan dan pembelajaran aktif ialah persekitaran pembelajaran digital yang berkesan yang menawarkan aktiviti interaktif yang mendorong pelajar untuk terlibat secara aktif. Ini termasuklah permainan pembelajaran seperti kuis, ujian dan simulasi yang membolehkan pelajar mempelajari idea yang lebih mendalam. Kepentingannya ialah pembelajaran aktif dan interaktif dapat meningkatkan penyertaan pelajar. Pelajar boleh memahami idea dengan lebih mendalam dan mengingati maklumat dengan lebih mudah apabila mereka terlibat secara aktif. Ciri yang ketiga pula ialah penggunaan teknologi kreatif. Persekitaran pembelajaran digital yang berkesan menggabungkan teknologi seperti pembelajaran berdasarkan alam maya, realiti tambahan AR dan kecerdasan buatan AI. Baiklah, mari pula kita tengok kepada cara pelajar untuk memupuk perkembangan minda dengan cara melibatkan diri dalam penggunaan teknologi baru. Cara yang pertama adalah pembelajaran berasaskan permainan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman pelajar. Contohnya, pelajar boleh belajar melalui bermain dengan cara menggunakan aplikasi yang telah disediakan seperti Quizizz, Kahoot dan aplikasi yang lebih menyeronokkan. Melalui aplikasi ini, pelajar bukan sahaja dapat belajar tetapi juga dapat meningkatkan motivasi belajar dengan cara bermain. Seterusnya, cara yang kedua adalah kolaborasi dan pembelajaran sosial melalui platform digital. Caranya ialah kolaborasi melalui platform digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams ataupun Slack. Pelajar boleh bekerjasama dalam kumpulan walaupun berada di tempat yang berbeza. Contohnya, pelajar boleh bekerjasama dalam kumpulan walaupun berada di tempat berbeza seperti berbincang melalui menggunakan aplikasi Google Meet, menggunakan aplikasi Zoom dan menggunakan aplikasi seperti Classroom yang lain. Cara yang ketiga pula ialah pembelajaran kendiri dengan akses kepada sumber dalam talian. Caranya ialah teknologi membolehkan pelajar untuk belajar secara kendiri dengan akses kepada sumber pembelajaran dalam talian seperti video, artikel dan kursus terbuka dalam talian. Baiklah, mari pula kita tengok kepada kepentingan kemahiran pengurusan emosi dalam konteks pembelajaran digital.
Kepentingan yang pertama adalah dapat mengatasi stres dan kegelisahan. Pelajar boleh mengalami tekanan emosi apabila pelajar belajar dalam talian yang mana tidak dapat belajar secara bersemuka dengan pensyarah ataupun dengan rakan-rakan yang lain. Contohnya, apabila mereka menghadapi ujian ataupun jadual yang terlampau padat, mereka lebih mudah untuk berlakunya tekanan emosi. Bagi kepentingan yang kedua pula ialah dapat mengurangkan masalah dan kekecewaan. Pelajar mungkin menghadapi masalah teknikal apabila belajar secara digital. Contohnya seperti masalah sambungan internet, platform pembelajaran yang salah digunakan ataupun masalah perisian. Yang ketiga pula ialah pelajar lebih bermotivasi untuk belajar dalam talian dengan pengurusan emosi yang baik. Pelajar yang tidak bermotivasi ataupun bosan akan mudah untuk tidak bermotivasi untuk belajar. Mari pula kita tengok kepada keberkesanan interaksi sosial dalam kalangan pelajar. Keberkesanan yang pertama adalah menjadikan pembelajaran kolaboratif. Selain itu juga, yang kedua dapat sokongan sosial dan emosi. Pelajar boleh dengan mudah untuk bercakap ataupun berkongsi perasaan mereka dengan rakan sekelas mereka. Yang ketiga pula ialah dapat mengasah kemahiran komunikasi. Pelajar dapat berkomunikasi dengan berkesan melalui platform seperti forum, email dan aplikasi video dalam pembelajaran digital. Ia termasuk keupayaan untuk mendengar dengan teliti, menyatakan pendapat dengan jelas dan memberi makluman balas yang berguna. Kesimpulannya, melalui tugasan ini, pelajar dapat mengetahui peranan serta tanggungjawab yang perlu dipraktikkan oleh pelajar dalam konteks pendidikan digital. Selain itu juga, pelajar juga dapat mengetahui ciri-ciri pembelajaran digital yang berkesan dalam konteks pendidikan abad ke-21. Cara-cara memupuk perkembangan minda dengan melibatkan diri dalam teknologi baru serta belajar secara berkesan juga ditekankan dalam kursus ini. Itu sahaja bagi penerangan saya dalam video presentation ini. Sampai kita berjumpa lagi di lain waktu ataupun di tugasan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.